Am I your sister? 받아, 받아, 막세요, 맞습니다. Ini kisah paling sadis yang korang tak pernah dengar. Ayah stuck dekat Korea Utara tapi anak bini dia selamat dekat Korea Selatan. Ya, ini antara contoh perpisahan yang berlaku untuk jutaan family waktu Perang Korea. Natijah perang tu, semua family ni terpisah berdekat-dekat lamanya dan tak mungkin pun boleh bersatu. Sampailah 50 tahun kemudian, tahun 2000, ada berita baik. Ada satu program ni untuk temukan balik keluarga yang terpisah. Tapi berita tak baiknya pula, diorang cuma boleh jumpa sekejap je. Reunion ni dibuat dekat satu tempat yang dikawal dengan gila-gila ketat. So, waktu inilah kita nampak ada yang bawa gambar lama, gambar hitam putih. Sebab itulah satu-satunya gambar yang ada. Andai kata waktu terpisah dulu, budak tu kecil lagi. Waktu reunion ni, umur budak tu dah jadi 70 tahun dah. Cuba korang bayangkan kau dipisahkan dengan mak kau waktu kau kecil-kecil. Tak ada cara untuk kontak, tak ada cara untuk cari mak kau. Selama 70 tahun. Kau akhirnya ada peluang untuk jumpa dengan mak kau. Tapi jumpa tu pun bukannya untuk korang boleh terus hidup bersama dah lepas ni. Bukan. Sebaliknya, perjumpaan tu hanya untuk lebih kurang 10 jam je. Sebab lepas habis daripada program tu, korang dipisahkan balik. Tak boleh jumpa dah mak kau buat selama-lamanya. Tapi ada yang lagi kejam. Waktu reunion tu, kau tak dibenarkan untuk ambil nombor telefon mak kau. Kau juga tak boleh nak minta alamat rumah mak kau untuk hantar-hantar surat lepas ni. Tak boleh. Maksudnya kat sini, kembali kepada lost contact. Entah hidup ke tidak lepas ni, kau pun tak tahu. Total sebenar yang register untuk program ni 133,000 individu. Tapi daripada ramai-ramai tu, tak sampai 10% pun yang terpilih. Baki lagi lebih 90% pula teruskan hidup, tunggu giliran dan menanggung rindu. Tapi ada satu fakta ni yang aku rasa disturbing. Di kalangan ramai yang menunggu ni, obviously ramai yang dah tua dah pun. Setiap tahun dianggarkan 3,000 lebih yang meninggal dunia. Maksudnya kat sini, diorang sekadar mati dalam pada menunggu giliran. So inilah dia kisah paling tragis. Bukan kisah perang, tapi kisah lepas daripada perang tu. Sempadan dua negara satu bangsa ni ditentukan oleh kuasa lah. Tapi kesakitan daripada perang tu hanya ditanggung oleh rakyat biasa. Dan yang menunggu pun terus menunggu. 건강해야 돼. 통일될 때까지 계셔야 돼. 다시 나갈 때까지. 알았죠?